Jom kita bersama dengan Shen. Shen tutuh rapat. Shen marah. Shen agak emosi. Habis lepas Shen ni, kita akan pergi pula dengan PKR Kedah. Ni kan? PKR Kedah. Kita akan pergi dengan PKR Kedah pula lepas ni. Kita apa? PKR Kedah, Datuk Zuraidi nak ambil alih Kedah, bakal Menteri Besar Kedah. Saifuddin dia kata tidak layak. Dan lepas ni Kedah, PAS Kedah habis, run up. Jadi terima kasih kawan-kawan, bantu like dan subscribe. Terima kasih. Zaman now SR Bujang dah tiada. Bujang dapat salah RM50 sebulan. Katanya takut beli dadah rokok daun. Rokok bangsat punya idea. Alamak. Okey, jom kita layan dengan Shen. Apa yang Shen marah gila dekat Prof Tajudin, soal Rafizi dan juga soal PKR dan Anwar anak Pak Ibrahim. Dia punya prof ni kan, sebagai penjilat PMX nombor 1 ni, I don't understand. Dia punya projek akar dia lah. Okay. Sebab sebelum ini, okay, Rafizi Ramli menjadi Menteri Ekonomi. Rafizi ada kuasa sebagai timbalan Presiden PKR. Back then, sebelum ini, sebelum pemilihan PKR, Rafizi control 75% dalam MPP dalam parti PKR. Menteri Kanan, okay, pemimpin tertinggi PKR. Tetapi end of the day, okay, Rafizi setiap hari nak pergi berjumpa dengan Anwar, bisik belakang, dia tak serang pun. Jangan sambung kontrak Azam Baki, siasat Azam Baki. Anwar tak dengar pun. Betul tak? Renew the contract sampai 3 kali. But the moment Rafizi Ramli start serang daripada luar, ada desakan-desakan dia, pendedahan demi pendedahan. Now when Anwar got the political pressure, that is the reason, right? Last week, korang ada baca ataupun tidak? Ada laporan media yang mengatakan dah kontrak Azam Baki ini tidak akan disambung. So kita sekarang nak tanya Profesor Tajudin ni, kalau hari ini Rafizi tak bising-bising desak-desak, okay, mana mungkin tiba-tiba kita ada laporan media yang kontrak Azam Baki ini tidak akan disambung. So sometimes not necessarily we have to be inside, untuk boleh ada perubahan. Not necessarily always kita perlu berbisik-bisik belakang takbir. Sebab ada orang tertentu ni degil tau. Cakap bertahun-tahun belakang dia pun tak akan dengar. Bila ada political pressure, public pressure, baru mula gelabah. This is what it mean by untuk melakukan reformasi ke, transformasi ke, perubahan ke, tidak semestinya perlu berada dalam kerajaan. Kalau desakan pembangkang cukup kuat, correct, because of the public and political pressure, kerajaan juga boleh U-turn. You see? So theory, this professor tak terpakai lah kan, because he said, right, in the oppositions, right, you see, kan, loud slogans only can get you attention, but the chances of affecting change, is very little bit. Kan, but I have proven to you guys otherwise, kan? Right? Because previously, Rafizi have talked to Anwar internally for years. Have you changed anything? But why now only, when Rafizi start, attacking outside, only start you can feel, Anwar ni dah tak berani sangat dah. Nak ingat dia bermaharaja lela, nak membuat suka hati dia je. Okay? And then, another lame excuse yang Prof bagi, dia kata, dalam dia punya artikel lah kan, konon dia nak convince Pakatan Harapan punya supporter. Kan? Dia kata, reform take time. I don't know why, very cliche tau. Tahap dia profesor, tapi hujah-hujah yang dia guna ini adalah hujah-hujah yang diulangi, right? Daripada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sekarang tahun keempat dah. Oh my god, tak lama lagi ni dah masuk pilihan raya ke-16 dah. Kan? Kita faham lah reform itu perlu ambil masa. Habis berapa lama yang korang perlu? You guys yang dulu minta rakyat undi ke orang, give you one term, kalau bagus kekalkan, kalau tak bagus kita tukar. Betul tak? Masih ingat dengan naratif ini? Sekarang dah tahun keempat dah, nak tunggu berapa lama lagi? Unless you say, ini tahun pertama, ini tahun kedua, saya boleh faham. I have to be very fair. Sebab saya antara pencetus hujah dengan naratif. Saya dengan Iswadi during the 2023, 2024. Masih ingat saya selalu kata reform perlu masa kan. Kita selalu cakap kalau kita bercucuk tanam pun perlu tunggu berbulan-bulan. Kalau kita mengandung pun perlu 9 bulan. Boleh lah kalau setakat kerajaan Madani dibentuk now pada first year, second year. Okay, even analogi yang saya dengan Iswadi bagi pun sekarang tak tepat dah. Analogi kita bagi apa? Kalau perempuan mengandung pun 9 bulan. So sekarang saya nak tanya lah kan, mana ada perempuan mengandung ambil 4-5 tahun? So stop all your nonsense and bullshit lah penjilat nombor 1 PMX ni. Alright, reform takes time. How long do you need? Kita dah masuk pilihan raya yang ke-16 dah. Takkan nak masuk pilihan raya ke-16, minta pula rakyat, nak undi lagi Pakatan Harapan. Supaya kita nak melakukan reform. Kepala otak engkau, dan berapa lama yang kamu perlu?
Perempuan pun, wanita pun mengambil 9 bulan untuk mengandung, tapi mana ada wanita ambil 4-5 tahun untuk mengandung? Bercucuk tanam pun 1 tahun boleh 1 hingga 2 musim. Mana mungkin kita bercucuk tanam 4-5 tahun 1 musim punya, kitaran pun belum lagi berlaku. Bodoh punya profesor. Kan? And then next, kalau benarlah sekali pun, reform boleh dilakukan dengan perlahan, okay? The problem is, okay, tak nampak sangat pun niat PMX dan kerajaan Madani untuk reform. You understand or not? The intention pun tidak kelihatan. Niat pun tak ada. Usaha pun tak ada. Yang ada tu alasan. Tunggu, wait, slow. Nampak tak? Lepas tu dia berani tulis lagi. Dia kata, right, if Malaysian cannot accept that reform takes time, then we deserve another Mahathir. Dia kata in the current context, reform cannot be rushed. This is going to be the 4th year dah. Soon going to enter, 16 general election. Betul. For me, tak ada bezanya pun. Sebab Mahathir dulu bila dia berkuasa, dia kata, reformasi lah, manifesto bukan kitab suci lah, things like this. For now, Anwar pula buat, dalam, walaupun dia tak menggunakan perkataan yang sama, tapi tindakan dia sama dengan Mahathir aja. 2 kali 5, 5 kali 2. So Tajuddin ini, tak perlu nak memperbodohkan penyokong Pakatan Harapan. If we cannot wait for reform, right? For this, right, I think we deserve Mahathir more than Anwar. For me, ini Anwar ke Mahathir sama saja. Apa bezanya? Kan? Lebih baik, right? Dua-dua pun kita tak nak. We don't want Anwar, we don't want Mahathir. Lagi senang. Why need to force us to choose between sama ada Mahathir ataupun Anwar? Kau ni bodoh ke apa? Negara kita ni ada 2 pilihan aja. Kita ada 35 juta rakyat Malaysia. Faham tak? Okay? Nampak? And then, Tajuddin lagi tulis, dia kata kan, kekalahan dekat Sabah ini, right, is not a crisis. Dia pun berani bagi contoh. Barisan Nasional pun kalah. Barisan Nasional kalah pun tinggal lagi 6 kerusi tau. Pakatan Harapan sebenarnya kosong. Yang satu yang PKR menang tu pun bukan kerusi PKR. Jadi orang bukan sahaja kalah tau. Saya pun dah pernah dedau dah, statistik dah. Banyak calon Pakatan Harapan yang bertanding hilang deposit. Dah sampai tahap sedemikian teruk pun, it's still not that bad. Sebab Barisan Nasional ni pun, pun kalah juga. Faham? Lepas tu dia berani kata lagi, reform tak penting. That's why, Barisan Nasional boleh menang lagi 6 kerusi dekat Sabah. Bodoh ke tak bodoh? Barisan Nasional menempati politik, alright, dia punya pengundi yang undi BN ini, bukan pengundi yang mahukan reformasi ke perubahan ke, echo chamber yang berbeza. Kamu tak boleh lah ambil contoh Barisan Nasional nak cuba sama dengan penyokong PAS Pakatan Harapan. The problem is, kalau Pakatan Harapan kelihatan gagal untuk melaksanakan reform, that's the end of Pakatan Harapan lah. Faham tak? Benda sebudaya begini pun tak faham. Sama lah macam PAS. If one day PAS ini, right, tiba-tiba tak nak berjuang dalam agenda Islam mereka, then that's the end of PAS lah. Simple, ABC je. Faham? Tapi if today kamu cakap Pakatan Harapan tidak melaksanakan agenda Islam, no problem, sebab penyokong kamu ini, right, tidak menuntut kamu untuk memperjuangkan agenda Islam. Penyokong berbeza, echo chamber berbeza, jangan nak cuba samakan. Ini lewat profesor apa ni saya pun tak tahu sebenarnya. Okay? Nampak? Okay? Dan tiba-tiba pula, profesor ini nak puji DAP lah, which to be honest I agree. Saya ini have to call space. Saya kata walaupun saya bukan peminat DAP, dia adalah penulis. In this same particular article, DAP punya cabinet minister majority grade A perform, buat kerja dengan bagus, rajin, ada idea, banyak perubahan dan sebagainya, which is mengikut penilaian saya, right? Put my emotion aside, okay, saya bersetuju dengan kenyataan ini. Right? But my next question I want to ask Professor Tajuddin, if both of us can agree that DAP minister having grade A plus, they are doing so well, they are performing so well, as you have written, and also as I also personally believe, then why still the Chinese community and the Pakatan Harapan community, the Indian community, and the pengudis atas pagar and the progressive voter, alright, menghukum DAP dalam pilihan raya di Sabah? Kan? Betul tak? Kalau DAP so perform, okay, dia menteri, mengapa DAP ditolak rakyat? Ditolak oleh penyokong mereka sendiri? Jawapannya cukup mudah. Alright, it is because DAP ini, right, is kelihatan dia bersekongkol dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mengkhianati perjuangan rakyat, yang mengkhianati perjuangan Pakatan Harapan, mengkhianati semua kaum agama bangsa dalam negara kita. It's all Anwar Ibrahim problem. Dia sama macam dahulu lah kan. Dahulu bukan sekarang. Alright, antara punca MCA dengan MIC kehilangan kesokongan. Nak kata antara punca, bukan satu-satunya punca. Alright, adalah disebabkan orang tak suka UMNO. Back then. Sama sekarang. Bukan sebab orang tolak DAP, orang tolak PMX.
So kalau orang tolak PMX tapi DAP bersama dengan PMX, sekali mereka kedua-dua ini juga akan dihukum. Mudah aja jawapannya. Faham tak? And then right, I do not know why this professor ni, saya dah lihat banyak video dia, about 4 or 5 artikel dia selalu suka tulis Rafizi got vendetta towards Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ni bukan penjilat tau. Okay? Saya ni bukan penjilat, and I have to be very 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 fair. I don't think so Rafizi got any vendetta towards Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay? Sebab semua benda yang Tajudin tulis dan bongkarkan selama ini, dia kata Rafizi ini right adalah he were going to destroy Malaysia, he going to destroy our nation. You go to that particular video, kamu akan ketawa. Is Rafizi a savior ataupun destroy our nation, liability ataupun asset? Orang tanya tentang negara Malaysia. Sama ada Rafizi ini adalah hero ataupun liability rakyat dengan rakyat Malaysia. Dia punya contoh kan, dia bagi dia bawa dia bodoh tau. Rafizi is not our savior. Rafizi is destroying our country and nation. Kamu tengok dia punya hujah. Oh, number one, okay, he attacks Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bodoh. Anwar ini Malaysia ke? Anwar ini rakyat Malaysia ke? Anwar ini seorang individu saja. Okay, just because Rafizi attack Anwar equals to Rafizi is trying to destroy Malaysia. Bodoh. Negara dengan individu pun tak dapat nak bezakan. Negara dengan Perdana Menteri pun tak dapat nak bezakan. That's one. Two, alright, even that, I don't think so Rafizi Ramli, dia menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay? Kita track back all the chronology lah. Daripada awal dia buka podcast, you still remember or not? Awal dia mempersoalkan, dia tanya Fadzlina kan. Dia bukan serang Anwar, dia tanya Fadzlina, apakah dasar dengan visi kamu untuk sistem pendidikan negara? Salah ke? Adakah serang Anwar equals serang Fadzlina equals to serang Anwar? Serang Anwar equals to serang Malaysia? Bodoh lah. Profesor level apa ini? Next, Rafizi berjuang dalam institusi pelantikan hakim supaya dibebaskan daripada pengaruh ahli politik ataupun Perdana Menteri, supaya ada check and balance dalam pelantikan sedemikian. Okay? So adakah Rafizi menyerang Anwar? No kan, dia lawan isu. Okay, and this is the same issue yang Tajudin dalam video ni suka kata, oh Rafizi like to go protest against Anwar. Bodoh ke apa? Ini adalah protes sama yang Nurul Izzah turun tau. Betul tak? So Tajudin, are you trying to say that Nurul Izzah is also trying to destroy Anwar? Nurul Izzah is also trying to destroy PKR? Nurul Izzah is also trying to destroy Malaysia? Bodoh tau. Profesor tahap apa ini? Dia punya hujah very simple. Oh, Rafizi masuk protes menuntut institusi pelantikan hakim ini dilantik dengan secara telus. This is the same protest yang anak Anwar Ibrahim ni, Nurul Izzah pun hadir. Tiba-tiba Nurul Izzah ini asset, Rafizi liability. Ini profesor level apa ini? Same action, different people, right? Different level. Protest dua-dua hadir. Kalau anak Anwar ini, oh asset walaupun dia hadir dalam that protest. Oh, ini demi membebaskan institusi kehakiman negara. Ini demi rakyat dengan negara. Nurul Izzah the best. Ini memang penjilat nombor satu. Habis bila Rafizi turut serta dalam that particular demo, minta institusi kehakiman hakim ini dilantik secara bebas, tindakan perbuatan yang sama dilakukan oleh Nurul Izzah, hujah dia pula berbeza. Ini going to destroy our country. This is going to destroy our nation. This one got personal vendetta towards Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rafizi is a troublemaker. Rafizi is a liability. Rafizi merajuk. Kepala otak engkau. Benda yang sama. Hujah yang berbeza. Kau orang boleh brain atau tak boleh brain? Dan Rafizi menentang perjanjian ART. Saya nak tanya lah, Anwar Ibrahim ke PKR ke Malaysia ini perjanjian ART ataupun tidak? Rafizi ini lawan Azam Baki. Azam Baki ini nama dia Azam Baki, bukan Anwar Ibrahim. Rafizi lawan MACC. MACC ini adalah agensi kerajaan, bukan dia kerajaan negara Malaysia. I can go on listing again and again and again to tell you guys, to prove to you guys, Rafizi tak menyerang pun Anwar ke sesiapa. And why Tajudin so sensitive is because dia tahu isu-isu yang Rafizi serang ini, Anwar ini kelihatan nak mempertahankan ataupun nak menutup all this case. That is the result, kan Anwar pun ikut sama lah, terpalit. Dan kalau begitu, jangan salahkan Rafizi. Why? Sebab end of the day, Azam Baki is Azam Baki, Anwar Ibrahim is Anwar Ibrahim. If today Rafizi Ramli serang Azam Baki, alright, kan kalau Anwar ni tak nak kelihatan mempertahankan Azam Baki, betul-betul tata kelola, integrity dan sebagainya, it's very simple for Anwar to disassociate himself from Azam Baki because he's a prime minister. Kan? He got 1.7 million, civil servants serving him. Saya buang aje lah Azam Baki ini, senang. Dan orang akan puji Anwar. Wow. Nampak? Betul tak? Again, another example. Rafizi serang perjanjian ART. Actually dia bukannya serang Anwar, tapi Anwar ni kelihatan nak mempertahankan perjanjian syaitan ini yang akan merugikan negara Malaysia up to 1 trillion ringgit negara Malaysia. If today Anwar ni kata, okay, kita sekarang batalkan perjanjian ART, Anwar akan nampak jadi hero kan?
So you guys understand or not, Tajuddin? The problem is, Rafizi never personally attack Anwar. It's just that coincidentally those issues that dia attack tu, Anwar kelihatan ni nak mempertahankan. Kalau Anwar ni seorang yang rational kan, macam tadi saya cakap, okay, saya buang Azam Baki. Kalau tak nak buang pun saya gantung siasat. Anwar akan jadi hero kan? Betul tak? But terbalik, Anwar ni, jangan siasat, dia kerja kuat. Betul tak? Kan? Then, I know Rafizi, aku tak tahu nak orang ni. Kadang-kadang. Then Rafizi, membongkarkan tentang Fahash. Kan? Fahash ini adalah bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan setiausaha now. If today I'm Anwar or you are Anwar, kan? Lagilah kita marah if anybody associated with us buat kerja-kerja yang kotor, kan? Sampai kita terpaksa terpalit. Saya akan minta, SPRM, PDRM pergi tangkap, pergi dakwa, pergi siasat. Betul tak? So Rafizi is not a troublemaker. He's not trying to destroy Anwar. He's trying to save and rescue Anwar. Tapi Anwar is too stubborn. So semua isu yang Rafizi bongkarkan, yang saya ceritakan tadi, okay? Anwar always got two choice. But he always pick the wrong choice. That's why dia dilabel sebagai pengkhianat, maha zalim, If Anwar were to pick another choice, kan, dia jadi hero tau. Rafizi punya movement pun akan hilang pengaruh. Betul tak? Rafizi punya wave pun tak akan ada wave dah. Sebab, betul tak? Rafizi serang Azam Baki, Anwar gantung Azam Baki. Rafizi serang Fahash, Anwar kasih siasat dakwa Fahash. Rafizi persoalkan perjanjian ART, Anwar pergi batalkan atau penunding semula. Rafizi pun hilang bullet dia tau. Anwar can actually know how to use all these weapon to his advantage, tapi dia memilih tak nak, lepas tu nak salahkan Rafizi. If kalau Anwar boleh bertindak seperti yang saya katakan tadi, right, that is the end of Rafizi Ramli dah. Sebab orang cakap saya tak perlu sokong kamu dah Rafizi. Kamu kekal jadi pembangkang aja lah kan. Sebab Anwar akan melaksanakan semua serangan kamu. Tapi masalahnya tidak. Anwar lagi mempertahankan. Betul tak? Kalau Rafizi lawan mafia korporat, saya nak tanyalah kan. Okay? Lawan tentang mafia korporat ini, alright? I don't think so. Ini is trying to destroy our country and nation. This is something that is trying to save our country and nation. I don't think so. Pendedahan sedemikian adalah menjadikan Rafizi sebagai liability negara. In fact, all this menjadikan Rafizi sebagai hero dengan aset negara. Sebab dia berani memperjudikan nyawa isteri, anak dengan keluarga, dengan penyokong dia. Okay? Untuk melawan korporat-korporat mafia kata-kata yang begitu berbahaya. Okay? Yang PMX ni, I do not know why, tak nak sentuh langsung. Macam kelihatan seolah-olah nak mempertahankan lagi. Sekarang RCI pun tak ada. DAP pun sama. Okay? Tapi saya tak nak serang DAP terlebih dahulu. Saya tunggulah lagi beberapa bulan. Hipokrit punya DAP. Kan? Buat wayang aja all these politician. Tosok eka lah korang ni. Kita mendesak supaya ada RCI dan siasat. Korporat mafia. Kita thought, wow, DAP ini okey lah kan. Dah gangho ni. Tiba-tiba Anwar Tai Chi sana tak ada ICI pun. DAP diam saja. Sama aja semua di politik ini. Betul tak? And then, okay, kamu tak percaya nanti kamu masuk video Tajuddin. But actually saya tak suka kamu masuk video dia because I don't want to make him popular. I don't want him to give additional views. So jangan masuk. Just percaya terhadap apa yang saya ceritakan kepada kalian. Saya dah tonton that video dah. Don't contribute views to him lah kan. Okay, he is a nobody, let him remain as a nobody. That particular video ini, kan title dia, Rafizi sama ada nak menyelamatkan negara ataupun memusnahkan negara. Tajuk pun negara. Tapi setiap penhujahan dia, pembuktian dia, okay, tak ada kaitan pun tentang rakyat dengan negara. Rafizi serang Anwar. Anwar bukan negara. Rafizi masuk protes. Ini protes Nurul Izzah pun masuk juga. Rafizi sekarang nak menghancurkan parti PKR. Parti PKR ni parti ke negara? PKR is a political party. Okay? Okay? Kan? Tepuk dada tanya selera. Yang menghancurkan parti PKR pada hari ini adalah Rafizi Ramli ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tim damai dan orang di sekeliling Datuk Seri Anwar Ibrahim. This is the first question yang kita perlu tanya dulu. Nombor 2, kalaulah sekalipun Rafizi Ramli menghancurkan parti PKR. Kalau. Okay? That does not mean that, alright, dia bukan aset terhadap rakyat dan negara. Why? Because parti PKR sudah lari daripada landasan perjuangan reformasi. Sudah gagal di ujian kuasa. Sudah rosak, sudah korup, sudah perkauman, sudah lari daripada kiblat yang sepatutnya. Kalau parti politik yang dah begitu teruk, alright, anybody yang sekarang nak hancurkan dia particular politik, alright, he's doing we rakyat a favor. Dia bukan liability ke apa? Dan yang paling penting, alright, Profesor Tajuddin ni dah senang tau, dia dah tua dah. Kalau dah senang dementia ni kan, pergilah tengok specialist.
Especially, makan ubat. 3 bulan yang lepas, dia yang tulis satu artikel panjang-panjang kolumnis dekat Free Malaysia Today. Okay, dia yang tulis time for Rafizi to leave PKR. Time tu dia bukan main mencabar Rafizi. Macam ingat Rafizi ni takut. Macam ingat Rafizi ni cannot do his movement. I want to show you this article. 3 bulan yang lepas saja. Kan? Dia nak desak Rafizi, right? Because back then, maybe he never anticipate that Rafizi is going to have his new movement. Dia ingat dia boleh acah-acah, provoke lah. Dia ingat like as if, Rafizi without PKR boleh mati macam tu lah. So that time dia kurang ajar ni. Rafizi, why don't you go and do your Reformasi 2.0? Rafizi, why don't you build your own political party? Saya tunjuk ni. Dulu dia yang minta. Now, Rafizi betul nak buat ni, mereka dah takut dengan cuak dah. That time gentak-gentak lah, Rafizi kalau kamu hebat sangat, Rafizi kalau kamu ingat kamu ada penyokong ke bijak sangat, buatlah parti sendiri kan. I know, banyak chat loss like to comment all this for the past few months, remember? Because back then, nobody ever anticipated that Rafizi were to ever do or set up his own political movement. Mereka asyik macam provoke kan, alah hebat sangat, ingat sendiri betul, buatlah your own party kan, keluar PKR. Okay, time tu Rafizi dia, kau tengok ada artikel dapat. Professor Kangkong Tajuddin Rasni, nampak? Time for Rafizi to leave PKR and chart our own course. Maybe he can start a Reformasi 2.0 movement, blah 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 blah. Kan? Okay. Tiba-tiba, sekarang dah masuk bulan 4 dah. Lagi 2 bulan Rafizi nak umumkan his new political party dah. Tiba-tiba, right, just because 1 or 2 weeks ago, especially 2 weeks ago, Rafizi dah umumkan dah. Right? Dia akan ada movement baru. Oh, baru Tajuddin ni gelabah dah, takut dah. Dulu dia yang provoke kan, you keluar lah, you go and do lah. Now betul-betul orang on the way nak buat, oh takut dah because sebab dia tahu. He knows. Okay? The moment Rafizi Ramli punya new movement dilancarkan, that will be the end of Parti Keadilan Rakyat. That will be the end of Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dia akan hilang jawatan lantikan dia sebagai ahli Majlis Perpaduan Negara. Dia akan hilang semua nikmat-nikmat, allowance, gaji-gaji yang diterima daripada pembayar cukai daripada kita. Kan? Dulu kau yang belagak, suruh Rafizi buat. So kalau hari ini Rafizi nak buat parti politik baharu untuk menghancurkan parti PKR, jangan salahkan Rafizi Ramli. You guys yang provoke dia kan. People ni a sleeping dragon. Kan, analogi lah, metafor lah kan. Seekor naga yang sedang tidur, kau pergi cucuk. Naga ini kalau buka mata aja, buka mulut aja, dia akan menandakan pengakhiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga parti PKR. Ya, itu dia. Hujah Shen menjawab dekat Tajuddin dan juga untuk bagi fikir kepada semua ahli-ahli PKR. Geng, tolong pergi tengok dekat ruangan komen, tolong undi. Aku ada buat satu poll, tolong undi. Adakah PKR menjadi yang lebih baik dan juga lebih terbaik ataupun PKR kian melingkup dan terus melingkup dan melingkup. Apa pandangan anda? Tolong komen. Okey, kita nak pergi pula yang seterusnya. Nak baru ni kan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan turun Kedah kan. Lepas tu pula Anwar Ibrahim kata 3 tahun dia fokus, dia buat kerja sungguh-sungguh punya untuk nak angkat martabat negara. Dan dalam masa 2 tahun ni dia nak fokus nak menangkan kerusi yang pernah menang dekat Kedah. Nak ambil alih Kedah. Okey. Menangkan kerusi. Okey, lepas tu pula AMK Kedah ni nak tapau habis, tambah-tambah di bawah cabang Langkawi, di bawah Cikgu Zuraidi. Wow, menakjubkan. So jom kita dengar apa yang